Kita semua tahu bila ekonomi bergoyang, orang mula fikir macam-macam. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal makcik jual goreng pisang beli kripto. Kita nak cerita pasal Polkadot. Protokol ni kata, asyik simpan DOT je. Kenapa tak beli Bitcoin sikit? Macam orang kampung yang jual tanah dan beli emas, Polkadot pun nak buat diversifikasi. Tapi dengan gaya orang teknologi. Bila DOT jatuh, mereka tak nak hanya garu kepala. Bayangkan perbendaharaan macam periuk besar. Kalau letak satu jenis lauk je, DOT cepat basi. Tapi kalau ada lauk backup, Bitcoin, bila satu busuk, ada lagi yang boleh makan. Itulah logik Polkadot sekarang. Jangan semua telur dalam satu raga. Cadangan ni mungkin nampak pelik bagi yang tak biasa. Tapi dalam dunia kripto, kita belajar satu benda. Siapa lambat adaptasi, dia jadi hodler rugi. Jadi cerita jual DOT, beli Bitcoin ni mungkin permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Jom kita bongkar kisah ni dengan gaya mamak malam Jumaat. Panjang, panas dan penuh kejutan. Apa itu Polkadot dan kenapa perbendaharaannya penting? Polkadot ni, kalau nak diibaratkan, macam jambatan pelbagai hala antara semua blockchain. Dia ni bukan sekadar satu lagi projek kripto. Dia sediakan jalan untuk semua ekosistem lain bercakap antara satu sama lain. Macam kampung digital, semua rumah ada bahasa sendiri. Tapi Polkadot ni jadi pakcik translator. Perbendaharaan dia macam tabung mesyuarat surau. Kumpul duit dari cukai, DOT, guna untuk kerja amal, projek community and pembangunan. Masalahnya, bila semua duit dalam satu token, bila token tu jatuh, semua plan pun tergendala. Macam kita letak semua simpanan dalam satu bank, tiba-tiba bank tu tutup, nangis. Jadi bila komuniti cadangkan pelbagaikan aset, itu tanda mereka berfikir jauh. Mereka bukan nak jadi kaya cepat, tapi nak pastikan bila DOT merajuk, ada Bitcoin jadi abang penyelamat. Inilah pentingnya pengurusan perbendaharaan. Kalau kerajaan boleh ada rizab emas, kenapa Polkadot tak boleh ada Bitcoin? Peralihan strategik. Menambah Bitcoin ke dalam perbendaharaan. Sekarang kita masuk bab strategi. Macam general tengah susun tentera sebelum perang. Polkadot kata, kalau kita asyik simpan DOT je, lepas tu jatuh nilai, kita ni bukan perancang, kita pemalas. Jadi cadangannya, kita jual 500,000 DOT, lebih kurang 9 juta untuk beli Bitcoin. Tapi bukan beli macam beli tisu kat 7-Eleven, ni beli gaya diplomatik, slow and steady. Kenapa tak terus beli semua? Sebab kita tak nak harga meroket lepas beli. Nanti orang tuduh kita pump and dump. Lagipun kita bukan influencer kripto. Jadi mereka cadangkan cara DCA, beli sikit-sikit setiap minggu. Macam orang buat simpanan emas bulan-bulan. Dan bijaknya mereka siap peruntukkan 1,000 DOT untuk yuran. Kira macam duit tol kalau nak beli barang dari luar kampung. Sekarang ni semua masih dalam perbincangan. Tapi macam semua perbincangan kopi kalau ramai sokong, mesti jadi kenyataan. Kita tengok sama-sama. Cara ia berfungsi, penukaran berperingkat. Dengan DCA Dollar Cost Averaging, DCA ni bukan nama orang atau syarikat MLM. Ni strategi kewangan yang mak-mak kita pun guna tanpa sedar. Beli barang dapur sikit-sikit setiap minggu supaya tak rasa terbeban. Begitu juga Polkadot. Mereka nak beli Bitcoin secara perlahan. Guna hydration sebagai robot beli barang, hari-hari beli sikit, tak bagi orang perasan. Macam beli beras 1 kilo setiap hari, sampai cukup 50 kilo. Ini bagus sebab harga Bitcoin ni macam cuaca. Kadang-kadang panas sangat, kadang hujan ribut. Bila beli sikit-sikit, kita tak kena semua risiko sekaligus. Kita juga tak ganggu pasaran, sebab kalau kita borong semua, nanti orang takut dan harga naik gila-gila. Dengan strategi ni, mereka dapat Bitcoin, tak panik, dan boleh tidur lena macam bayi, walaupun kripto tengah ribut kat luar sana. Memaksimumkan modal, integrasi hasil and DeFi. Kalau simpan duit bawah bantal, duit tu tidur. Tapi kalau letak dalam DeFi, duit tu kerja shift malam. Jadi Polkadot nak buat apa dengan DOT mereka? Lepas tukar ke ADOT, versi DOT yang boleh jana faedah,
Mereka masukkan ke sistem pinjaman. Macam letak duit kat koperasi dan koperasi bagi pinjam pada geng jual ayam golek. Lepas tu, Bitcoin yang dibeli tu pula dimasukkan ke Omnipool. Macam pasar raya DeFi yang semua token boleh jual beli kat situ. Lagi ramai masuk, lagi kuat kecairannya, lagi besar hasilnya. Hasilnya, duit jalan, projek hidup dan perbendaharaan pun makin sihat. Sikit-sikit, lama-lama bukan jadi bukit, jadi gunung emas digital, menjamin kepercayaan jambatan Bitcoin. Bukan penjaga jambatan ni, bukan jambatan yang kita boleh lalu naik motor, tapi jambatan digital antara Bitcoin dan Polkadot. Biasanya, bila kita nak pindahkan Bitcoin ke sistem lain, kena ada penjaga, macam abang rela pegang pintu. Tapi kat sini, mereka guna sistem non-custodial. Maksudnya, tak ada abang pegang pintu. Sistem ni terbuka, telus dan automatik. Ia guna threshold network, satu teknologi yang pecahkan kunci wallet kepada ramai orang. Jadi tak ada siapa boleh curi duit sorang-sorang. Kalau nak buka wallet, semua kena setuju. Macam kunci bilik mesyuarat, semua AJK kena datang. Inilah semangat blockchain sebenar. Tiada kuasa mutlak. Semua ada peranan. Komuniti pun rasa yakin sebab tak ada ruang untuk penyelewengan. Sistem jujur. Kita semua pun senang hati. Kenapa Bitcoin? Kelebihan strategik untuk Polkadot Bitcoin ni macam ayahanda dalam dunia kripto. Walaupun anak-anak token lain ramai, yang paling steady dan tahan lasak tetap dia. Jadi bila Polkadot nak simpan reserve, mestilah pilih Bitcoin, bukan token viral yang popular seminggu je. Sejak 2009, Bitcoin dah survive semua. Krisis kewangan, perang Twitter Elon Musk, larangan China dan skim-skim tipu. Dia ni ibarat emas digital. Walau harga naik turun, nilainya tetap dihormati. Dengan simpan Bitcoin, Polkadot bukan sekadar lindungi nilai. Dia juga bagi signal, kami serius. Komuniti pun mula nampak projek ni bukan sekadar janji manis white paper. Jadi kenapa Bitcoin? Sebab dia macam emas yang kita tanam bawah rumah. Tak kisah siapa jadi Perdana Menteri, emas tetap emas. Libat urus komuniti and hala tuju. Seterusnya, dalam dunia blockchain, kita tak boleh main belasah je. Semua benda perlu melalui mesyuarat agung komuniti. Dan komuniti Polkadot ni bukan biasa-biasa, mereka ni memang jenis kuat berbincang. Bayangkan macam mesyuarat PIBG, tapi yang datang semua developer, pelabur dan hodler yang ada PhD dalam kripto. Mereka bincang setiap sen, setiap transaksi. Jadi idea nak beli Bitcoin ni, walaupun nampak simple, kena lalui proses panjang. Forum, polling, voting dan kadang-kadang drama. Ada yang kata, bagus ni, pelbagaikan aset. Ada juga yang bantah, kata, kenapa tak beli stablecoin? Ada juga yang diam je, tapi tengok semua. Akhirnya, semua suara ni penting. Inilah demokrasi versi blockchain. Selepas semua debat dan forum, cadangan ini akan dibawa ke atas chain untuk diundi secara rasmi melalui Polk Assembly. Kalau majoriti sokong, kita mungkin akan lihat pelaksanaan dalam 2025-2026. Macam tunggu PRU, tapi lebih cepat dan tak perlu ceramah tepi jalan. Visi Polkadot untuk masa depan yang tahan lasak. Apa impian Polkadot? Dia tak nak jadi projek meletup sekejap je. Dia nak jadi legasi, macam Petronas dalam dunia blockchain. Dengan pelan beli Bitcoin sikit-sikit, buat hasil melalui DeFi dan kawal perbendaharaan secara strategik, dia nak pastikan projek ni boleh bertahan, bukan 5 tahun, tapi 50 tahun. Dan semua ini bukan nak tunjuk aku lagi power, tapi nak jadi contoh. Bila kita urus aset dengan bijak, kita boleh jadi pemimpin, bukan sekadar pengikut. Projek lain pun boleh belajar. Kalau kita ibaratkan semua blockchain macam negara, Polkadot ni nak jadi Switzerland, aman, stabil dan ada simpanan emas, Bitcoin. Itulah masa depan yang mereka impikan. Bukan hype seminggu, tapi kestabilan sepanjang zaman. Tindakan Polkadot. Dalam arus global Polkadot bukan berseorangan. Trend simpan Bitcoin ni dah jadi macam trend pakai Crocs. Mula-mula orang pelik, lama-lama semua pakai. Kerajaan Amerika pun dah mula simpan Bitcoin dalam rizab rasmi.
Syarikat besar macam MicroStrategy dah jadi macam bank Bitcoin, simpan lebih 600,000 BTC. Kalau mereka boleh percaya Bitcoin, kenapa Polkadot tak boleh? Lagi hebat, 100 syarikat korporat utama seluruh dunia simpan lebih 18,000 BTC. Jadi bila Polkadot nak masuk game ni, mereka bukan cuba jadi pelik. Mereka ikut arus yang logik. Cuma kita kena ingat, setiap langkah ada risiko. Harga Bitcoin ni boleh naik macam roket, tapi juga boleh jatuh macam kelapa gugur. Dan dengan undang-undang yang suka berubah-ubah, kita kena sentiasa bersedia. Tapi dalam semua cabaran tu, satu yang jelas, masa depan aset digital ni semakin diterima. Polkadot cuma ambil peluang awal. Bijak juga mereka ni. Dan akhir sekali, kita kena cakap benda wajib. Ini bukan nasihat kewangan. Jangan lepas tengok video ni terus jual kereta beli Bitcoin. Jangan jual sawit untuk beli DOT. Skrip ni dibuat untuk kongsi info, bukan untuk suruh beli. Pelaburan ni macam pilih pasangan hidup. Perlu kenal dulu, baru buat keputusan. Jangan sebab semua orang kahwin, kita pun nak kahwin, padahal belum kenal hati budi token tu. Jadi, baca, ketawa, fikir dan buat keputusan sendiri. Dunia kripto penuh peluang, tapi juga penuh ujian. Semoga kita semua bijak macam Polkadot dan chill macam Bitcoin waktu bull run. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Korang memang legend.